Okey, Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel YouTube Warung Hunter. Nama saya Abang Wee. Untuk video kali ni kan, kita buat lain sikit lah. Saya nak share dengan korang semua pengalaman nak ke TRX KL. Sebab hari ni saya ada jemputan tau. Jemputan untuk makan-makan dekat salah sebuah kedai yang ada dalam TRX. Ni orang kata apa, macam first time lah nak ke TRX. Tapi hari ni bawa family untuk naik train. Sekarang kita berada di Putrajaya Central, nak ke stesen tu lah, MRT Putrajaya. Jom. First time nak naik MRT dari Putrajaya ke KL. Dia ada mesin kat sini. Nak beli manual pun ada dekat sana. So kita beli, guna mesin dah senang kan. Jom. Okey, dah beli token untuk 3 orang daripada Putrajaya ke Tun Razak Exchange, RM12.60. Let's go. Nah, tekan itu, tak itu. Tak boleh. Boleh je. Lah ni dekat Putrajaya Central, kita nak ke Tun Razak Exchange. Okey, untuk video vlog kali ni kan, saya menggunakan kamera Insta360 X4 tanpa mic. Harap-harap korang boleh dengar lah saya punya suara ni. Memang layan bro, memang layan bro. Okey, dah pun sampai, jom. Welcome to TRX KL gang, jom. Alright, kita orang dah pun sampai dekat TRX. Daripada stesen tadi sampai kita orang naik ke aras B4. Lepas tu naik lagi lift, tekan G, sampailah dekat atas ni. Nampak tu lah. TRX gang, first time kita orang sampai sini. Ni sampai pun naik train lah, senang sikit kan. So perjalanan daripada Putrajaya nak ke TRX ni naik train, naik MRT tadi lebih kurang tak sampai 30 minit. Okay, saya punya jemputan dekat kedai tu lebih kurang pukul 2 petang lah. So dari lebih kurang pukul 1 tengah hari, masih ada sejam lagi. So sebelum ke kedai tu kita pusing-pusing dulu lah. Kita jalan-jalan dulu tengok dekat TRX ni apa yang ada. Okey, kedai tu kan dia sebenarnya terletak di level 2, nombor 54. Kita orang tengah mencari ni. Agak pening juga lah nak cari kan. First time sampai dekat The Exchange TRX Mall ni. Dia punya kawasan ni sangat luas, sangat besar. So tak jumpa lagi kedai tu. Ni nombor berapa? Ni 58. Kat mana? Okey, jalan dekat level 2 ni. Akhirnya jumpa juga dekat kedai ni lah. Nama kedai ni Gray. Tu lah, Gray, G-R-A-Y. So jomlah kita masuk, kita tengok menu apa yang dia nak minta saya cuba kejap lagi. Jom. Alright, dah pun sampai dekat Gray TRX. Jom kita usah dia punya menu dia. Kita tengok dia punya harga dia okey ke, tak okey ke, mahal ke, biasa ke. Ada juga nasi lemak kat sini. Nasi lemak yang rempah RM24.50. Sampai udang nasi lemak biasa RM12.50. Dia lebih kepada local food ni lah. Ada juga dengan char kway teow RM26.8 kupang. Kerabu bihun, berapa harga dia? Tu dia RM16.9. Paling mahal harga dia RM28.5. Lepas tu ada juga mi. Lepas tu ada juga mi goreng normal RM22.5 dengan udang RM29.5. Ada juga white curry noodles RM26.50. Ini dia punya laksa lah. Ada laksa, ada juga mi rebus RM21.5 kupang. Wonton mi pun ada, wonton mi soup.
Lepas tu ada juga dengan Cantonese fried kway teow, Hainanese chicken rice, nasi kerabu pun ada, nasi kerabu ikan dan juga nasi kerabu ayam. Ini apa ni? Nasi goreng chicken chop, nasi goreng special. Ini dia punya ikan bakar pun ada, sate. Ini menu-menu western lah, western kat sini, western. Classic Caesar salad, country style serve, strip loin steak, British chicken chop, fish and chip pun ada geng. Ini pasta lah, ada bolognese, ada juga aglio olio, ada juga salted egg chicken chop, salted egg fish fillet pun ada. Banyak beef sticky carbonara, beef burger pun ada. Tu dia. Banyak-banyak dessert pun ada, dessert. Untuk pilihan dessert pun ada kat sini. Ini dia toast. Ini dia punya minuman, kopi dan teh. Tu dia, banyak pilihan geng. Harga korang boleh tengok sendirilah kat sini. Seorang yang kita rezeki lah dijemput untuk mencuba sendiri di antara menu yang ada dekat Gerai. Nama kedai ni Gerai, GRAI, terletak di level 2, nombor 54 kedai ni. So kejap lagi kita tengoklah menu-menu apa dia orang nak bagi. Kita test tengok, lepas tu kita tengok pula dia punya harga dia macam mana. So untuk video kali ni kan, saya nak share dengan korang semua lah pengalaman pertama saya makan dekat kedai di TRX Mall ni. Jom layan video ni sampai habis geng. So inilah dia antara seleksi makanan yang dah sampai. Okey, menu ni nama dia Char Kway Teow. Nampak ada udang sekok, betul, ada juga dengan tauge, kucai, dia pecahkan juga dengan sebiji telur. Udang ada 2 ekor. Ada nampak macam fish cake. Sat lagi kita rasa lah. Okey, ini pula mi rebus, antara signature dekat sini dan katanya digemari oleh permaisuri daripada Perlis, Terengganu dan juga Pahang. Ini dia mi rebus. Nampak dia punya portion dia banyak. Dia punya bahan-bahan dia pun banyak geng. Ada tahu, telur rebus biji, ni dia punya macam cucur ni, ada juga cucur crispy kat situ. Nasi kerabu ni nasi kerabu pula. Mi rebus ni makan dengan, ada bagi juga dengan dia punya sambal. Okey, ini pula beef sticky carbonara. Nampak ada telur gedik kat tengah-tengah tu. Ni dia punya telur gedik. Ni dia punya beef sticky dia lah. Portion dia banyak juga ni. Ini pula nasi kerabu. Nasi kerabu ayam goreng rempah. Untuk satu set nasi kerabu ni kan, nampak dia punya ulam-ulaman lah. Ada telur masin separuh, limau untuk kita perah, ayam kuarter dia bagi, ayam pistol. Ada juga dengan kopok. Ni dia punya bahan-bahan dia lah. Ada budu, lepas tu dia punya sambal. Ini tak pasti ni apa ni. Harga dekat sini bagi saya dia berpatutan dengan dia punya portion dia lah. Tak mahal sangat, tak murah sangat. Kalau korang pernah pergi minum ataupun makan dekat Oriental Coffee tu kan, dia harga agak-agak macam tu. So jom, tanpa membuang masa, saya nak cuba dulu menu mi rebus ni. Saya on sekali 2 kamera tau, yang menegak dan juga melintang untuk YouTube. Ini untuk apa nama, untuk TikTok. So yang pakai ada 2 mic ni. Kita jalan sekali. Okay, so mata saya lebih tertumpu kepada yang ni lah, yang tengah. Sebab sebenarnya ni nak buat konten untuk TikTok je. YouTube ni macam apa santai je lah kan. Jom. Alright, first saya nak cuba ni mi rebus. Untuk sepinggan mi rebus kat sini ada juga dengan potongan tahu, cucur, ada juga dengan cucur yang crispy tu. Ada juga dengan telur rebus separuh. Jom. Ada juga dengan potongan limau untuk kita perah yang suka masam. Jom. Kita test dulu dia punya kuah dia. Nampak kuah dia pekat ni. Dia punya portion dia kan, untuk dia punya portion dia nampak banyak macam tu. Banyak kan, besar pinggan dia. Kuah dia pekat kan. Tu dia. Pekat kuah dia. Jom kita test dulu dia punya kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Suapan pertama tu kan masuk je dalam mulut. Datang sikit dia punya pedas, lepas tu terasa betul dia punya udang kering dia.
pekat. Tak rasa dia punya ubi keledek dia tu kan. Bestnya, sedap. Ditaburkan juga dengan bawang goreng kat atas. Tu dia punya mie dia. Untuk dia punya portion dia agak banyak juga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa nak beritahu untuk minuman dia bagi ni fruit tea dan juga blue lychee. Untuk fruit tea ni kan, kalau hampa nampak ada macam-macam dalam ni. Ada potongan lemon, potongan nenas, dragon fruit pun ada. Ada juga dengan potongan orange, apple pun ada, nampak tu Dia punya rasa dia masam-masam sikit. Ini pula adalah blue lychee. Bawah tu ada jelly, ada juga dengan buah lychee. Ada 2-3 ketui. Tadi dia refreshing. Hujung tu baru datang dia punya rasa lychee dia, tak berapa manis sangat. Ini pula cake ice. Dia orang punya signature lah kat sini. Saya suka teh yang macam ni, tak berapa manis sangat. Kelak-kelak teh tu kan, kena dengan dia punya lemak susu tu, best. Tak masalah. Nah, ini pula adalah kopi ais. Salah satu dia orang punya signature juga kat sini. Nampak pekat dia punya kopi dia. Wah, kopi ais dia pun sedap. Kopi dia kau tak berapa pahit sangat. Dia balance tak, dia pahit-pahit kopi dia dengan lemak susu tu balance. Yang penting dia tak manis. Ni tak nak rasa. Ni sedap. Nak air ni lychee. Okey, record. Kita ambil dia punya mie, ambil dia punya cucuk dia. Cucuk dia macam cucuk kelapa ni. Cucuk kelapa ataupun kuih kelapa. Ada mie, ada dengan cucuk kelapa tu. Tengok. Ni dia punya cucuk crispy. Kita poras sikit dia punya asam limau, bagi dia macam-macam sikit. Mi rebus tahu. Mi rebus dengan tahu. Dia dah poras limau tu kan, baru orang tu lagi sedap lah. Dia naik rasa dia, ada macam-macam sikit. Ok, next saya nak try ni pula, beef sticky carbonara. Jom. Kita dah gaul sekali tadi dengan dia punya telur mata dia. Beef sticky carbonara. Dia apa orang panggil ni? Dia bukan spaghetti pasta. Fettuccine bukan fettuccine. Fettuccine beef sticky carbonara. Sangat creamy, betul banyak dia punya daging dia. Setiap gigitan tu terasa dia punya daging dia. Ok, next menu nasi kerabu. Kat tepi lah. Nah, ok, next ini pula nasi kerabu geng. Nampak tu untuk satu portion ni ada ayam goreng rempah, ayam pistol, nasi kerabu, popok, dia punya kondimen dia lah, telur masin separuh, ada juga dengan limau, ulam-ulaman, dia punya kelapa. Lepas tu dia bagi sekali dengan ni lah, dia punya ni dia bagi asing geng. Budu sambal dia dengan dia punya apa orang panggil dia punya tumis. Dia bagi asing. Nasi kerabu kan, makan dengan sudu ni macam rasa
Janggal sikit kan. Dia kena makan dengan tangan pun cantik. Boleh makan dengan tangan? Mana boleh? Tak boleh kan? Sebab apa? Sebab kat TRX. So kita kena, okey, untuk si kabur ni kan kita kena gaul sebati macam tu. Ambil dia punya budu dia. Ini dia punya budu dia. Tak situ. Dia punya sambal. Ini dia punya tumis dia. And then lepas tu kita akan gaul bagi sebati, ambil dia punya ulam-ulaman. Dia punya ulam-ulaman ni kan ada tauge, dia punya kelapa ni lah. Macam tu lah. Untuk satu portion nasi kelabu kat sini agak banyak juga. Tu lah, kita kena gaul sebati macam tu. Untuk suapan utama tu masuk dalam mulut. Rasa pedas dia punya sambal dia kena dengan dia punya tauge yang crunchy ni kan, memang layan bro, sedap. Ayam goreng rempah. Wah. Ayam goreng ni sedap. Kabu telur masin sikit. Nasi kerabu, ambil dia punya ayam goreng yang sedap ni. Yang ni kan dia punya ayam goreng rempah dia sedap kan. Rasa macam makan dekat Anyai tau. Dia punya ayam rempah dia. Okey, ini pula char kway teow. Lepas ni kita akan cuba pula dia punya dessert dekat sini. Jom. Untuk char kway teow kat sini kan, hangpa nampak dia punya kerang dekat bawah ni. Ui, ada banyak kat dia punya kerang. Selain daripada kerang, ada udang yang saiz macam ni, ada 2 ekor, ada juga dengan fish cake. Tapi dia punya kerang dia banyak juga. Char kway teow kat sini yang style Penang ni lah, style kering tu, Chinese style. Ini kan kalau ada cabai kicap ataupun sambal kicap sedap ni lah. Ni hotel sikit, fish cake, kita kerang. Untuk dia punya kerang kan, dia menggunakan kerang yang fresh. Kway teow ni langsung tak pedas. Budak-budak pun boleh makan. Kway teow ada udang. Kway teow ada udang. Dia punya udang ni masih lagi fresh, rangut udang dia. Kalau dapat makan panas-panas, betul makan pula dengan cili potong ataupun cabai kicap lagi sedap ni lah. Tapi overall dia punya char kway teow kat sini memang best geng. Okey, last menu untuk hari ni dessert. Ini onde cake. Dekat atas ni dia punya kelapa dia. Dia macam sponge cake tau, dia lembut. Lepas tu manis yang tak apa manis sangat. Rasa dia punya kesan-kesan kelapa tu kan. Ni apa? Gula Melaka. Okey, baik, sekian saja untuk episod kali ni. Terima kasih kepada korang semua yang sudi tonton video ni sampai habis. Teman saya dan juga family saya, kita orang makan dekat gerai yang terletak di TRX Exchange ni. Korang kalau dah sampai dekat TRX ni nak try menu-menu yang saya makan tadi, datang kat sini, gerai level 2, kedai nombor 54. Dia terletak di hujung sekali. Macam biasa, jangan lupa support saya, subscribe channel YouTube Warung Hunter,
Follow saya juga di platform yang lain. Saya ada Facebook, Instagram dan juga TikTok Warung Hunter. Apapun menu-menu yang sempurna tadi macam gini memang layan bro. Jumpa lagi. Stay safe geng. Assalamualaikum. Memang